Tahiyat akhir itu rukun dalam sembahyang. Rukun maksudnya apa? Kalau salah, batal. Di mana dia punya selekoh maut yang duk bagi orang salah ni tang mana? Tang syaddah. Orang tajwid, kalau ada ustaz mengajar tajwid di masjid, yang ni dia nanti tekan. At-tahiyyah. At-syaddah. Hiyya syaddah. Dalam satu bacaan tasyahud tu, berapa syaddah dia ada? Dan berapa ramai orang yang duk sembahyang selama ni tidak ambil berat tentang tasyahud ini. Syaddah ini dia buat lebih kurang. Duduk-duduk ya tahiyat akhir. Al-tahiyatul mubarak. Dia tak bunyi at-tahiyyah. Dia tak bunyi. Tus salawat. Tu, semua syaddah tu. Assalamualaikum. Assa. Syaddah tu. Berapa ramai orang baca? Assalamualaikum ayuhan Nabi. Assalamualaikum. Tu. Pasal apa? Pasal dia champion. Dia dah sembahyang 40 tahun dah. Dia sembahyang 40 tahun dah. 40 tahun sudah cukup untuk jadi champion. So, dia baca lagi laju daripada Arab baca. Bila dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia sembahyang sebelah Arab. Arab tu bagi salam, duk parti dia tak habis lagi. Arab tu kagum dengan kechampionan dia ni. Kagum. Maksud cepatnya. Fatihah dia pun, kita baru iyyaka na'bud, Allahu Akbar. Rokok dah. Pasal apa? Championnya dia ni. Kan? Orang baca, iyyaka na'budu. Iya. Syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampailah. Dia dah sampai dah. Kita baru duk iya. Tu, dia nak ambil lin tu. Lin. Habis dah. Pasal apa? Championnya dia ni. Jadi, nak bagi tahu kepada champion-champion ini, bahawa kadang-kadang champion itu menyebabkan ibadat dia tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal sembahyang dia batal. Kerana dia merosakkan rukun di dalam sembahyang dia.